Bila saya buka mata saya duduk bawah dah. Okey, boleh kongsikan kami posisi anda sewaktu dalam bas? Zati di belah mana masa tu? Posisi saya berada di belakang driver, seat paling depan, bahagian kanan. Saya tidur daripada jetih lagi. Saya straight tidur daripada jetih. Sebelum berlaku kejadian tu, saya tersedar. Saya dah pelik dah. Kenapa bas ni laju sangat-sangat. Tapi masa kita macam husnuzon lah kan. Tapi laju dia macam pelik sangat. Laju tu masa tu turun gerik. Laju pelik dah ni. Tepi saya tu ada Pahadang dekat bas. Saya pegang. Sebab dia punya laju. Saya duduk orang sebelah saya pegang tangan dia. Okey. Saya dengan laju dia, bas tu laju sebab dia dah hilang kawalan. Bas tu dah hilang kawalan, tak ada brake, tak ada apa. Dia tak boleh nak buat apa dah. Dia mampu elok semua kereta je. Maksudnya dah perasan lah macam terhuyung-hayang macam tu. Rasa terhuyung-hayang sebab dia elak kereta semua. Laju dia elak kereta. Saya macam pelik apa laju elok kereta semua. Dengan pakcik bas depan tu, dua kelindar dengan pakcik bas tu bising-bising. Lepas tu bila saya dengar tu, dia kata tak boleh, habis dah tekan angin, habis dah tekan brake. Masa tu saya tak lagi, dan depan tu ada lori. Lepas tu lori yang besar dengan kelajuan, bas yang laju tepus dah. Saya pegang pahadam belah saya tu, saya pegang belah saya kuat. Nasib baiklah dia elok benda tu. Lepas tu lepas dia elok tu, depan tu jam, kereta jam. Dia tak boleh nak buat apa. Dia hilang kawalan ke apa, tapi dia kena jatuhkan bas tu. Lepas tu bila saya buka mata saya duduk bawah dah. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau driver bas menghantam lori trailer, jumlah korban pastinya lebih ramai. Tetapi driver bas sedaya upaya mencari tempat dan keadaan yang seminima mungkin boleh mengakibatkan kecederaan, apatah lagi kematian. Sebab apa? Beliau berusaha sedaya upaya mengelak daripada langgar belakang lori, melanggar kereta orang. Dan apa yang terlintas dalam kepala kita apabila berlaku kemalangan di gerik, sudah pasti yang terlintas dalam kepala kita ialah gaung yang dalam. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau driver bas mengambil pilihan terjun gaung akibat daripada tidak boleh kawal bas yang tidak boleh di-brake lagi, berapakah jumlah penumpang yang akan terkorban? Wal'iyazubillah. Tetapi driver bas tersebut berusaha untuk mengurangkan seminima mungkin risiko bahaya kepada penumpang-penumpangnya. Dan pada pengamatan aku, cara driver bas tersebut landing dekat selekoh dan tidak jatuh gaung adalah satu alternatif yang ada pada ketika itu, pada aku tempat yang paling selamat dan paling kurang risiko bahaya. Tetapi tanpa disangka ada divider pula di situ. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang, dan perancangan Allah sebaik-baik perancangan. Selamat jalan. Kan ku ukir selalu